Hai, Assalamualaikum korang, jom masuk dapur. Menu kali ni saya nak goreng bendi masak telur hancur. Okey, untuk menumis ada bawang putih, bawang holland dan cili merah besar. Kalau nak pedas boleh campurkan sedikit dengan cili padi. Kisar menggunakan chopper. Okey, ini hasil bahan yang telah siap dikisar. Lepas tu bendi kena cuci dulu, lepas tu toskan, lapkan sampai kering. Ni tips supaya bila kita goreng bendi tu dia tak berlendir. Kemudian boleh potong bendi tu secara menyerong. Seterusnya bolehlah panaskan minyak, tumis bahan kisar tadi sehingga naik bau dan sedikit garing. Masukkan perasa, garam, gula, ajinomoto secukupnya. Teruskan kacau sehingga masak. Lepas tu barulah masukkan telur. Saya pecahkan dalam 2 biji telur. Kacau-kacau biar telur ni masak dan hancur. Kemudian barulah masukkan bendi. Teruskan kacau bendi ni sehingga layu dan masak. Bendi ni kalau basah dia akan cepat berlendir. Jadi tak nak bagi berlendir, kenalah keringkan dia dulu barulah dipotong. So nampak tak dia tak ada keluarkan lendir yang banyak. Okeylah, nampaknya bendi masak telur hancur dah siap. Bolehlah dihidang. Makan dengan nasi putih yang panas-panas memang sedap. Okeylah korang, itu saja perkongsian daripada saya untuk kali ini. Thank you korang for watching. Bye, jumpa lagi.